Minggu ini, Malaysia dikejutkan dengan termometer yang katanya tidak selamat untuk digunakan atau tidak selamat ditembak di dahi kerana ianya akan mengakibatkan bara otak ataupun keradangan otak. Oleh itu, Menteri Kesihatan Malaysia telah memberi kenyataan sebenar mengenai isu ini. Terus bersama kami dan terus menonton video kami. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar kami dapat memberi isu-isu semasa dan terkini akan datang. Isu ini, Kementerian Kesihatan Malaysia dalam kurungan KKM memandang serius isu yang tular di laman sosial berkaitan keselamatan menggunakan termometer ispa merah tanpa sentuh yang dikatakan boleh menyebabkan kecederaan kepada otak dan lebih spesifik kepada kelenjar pineal. Semasa pandemik COVID-19, termometer ispa merah tanpa sentuh dan pengimbas haba telah digunakan secara meluas dan penting sebagai satu kaedah saringan dalam pengawalan wabak COVID-19. Termometer ispa merah tanpa sentuh bukanlah alat penembak dan tidak memancarkan radiasi. Ia direka bentuk untuk mengesan dan menyerap isyarat sinaran ispa merah dari permukaan kulit yang diubah menjadi isyarat elektrik. Litar elektronik di dalam termometer ini memproses isyarat elektrik tersebut untuk menentukan suhu tubuh manusia yang diukur dan memaparkannya di skrin paparan. Oleh kerana termometer ispa merah tidak memancarkan radiasi berbahaya, ianya selamat untuk digunakan 2, 3 dan 4. Terdapat juga termometer ispa merah yang menggunakan laser untuk membantu penentuan titik dalam kurungan spot arah di mana suhu hendak diukur. Laser yang digunakan adalah pada kadar 630 sehingga 670 nm yang mengeluarkan tenaga kurang daripada 1 mW cm2, iaitu lebih rendah dari komponen ispa merah dari sinaran cahaya matahari. Pengukuran suhu badan dengan termometer ispa merah biasanya dilakukan sama ada di permukaan kulit dahi atau di membran tympanic. Walaupun bacaan suhu di membran tympanic lebih tepat, tetapi kaedah pengukuran di permukaan kulit dahi lebih mudah untuk saringan populasi. Terdapat juga kajian yang telah dilakukan untuk pengukuran suhu di pengelangan tangan. Walau bagaimanapun, bukti saintifik yang ada pada masa ini tidak dapat memastikan ketepatannya bacaannya. Kajian yang dilaksanakan oleh Cawangan Penilaian Teknologi Kesihatan KKM mendapati tiada bukti saintifik mengenai kesan sampingan penggunaan termometer ispa merah untuk pengukuran suhu di dahi tersebut. Aspek perundangan termometer termasuk termometer ispa merah tanpa sentuh digunakan untuk menentukan suhu tubuh manusia adalah termasuk dalam definisi peranti perubatan dan tertakluk kepada keperluan pendaftaran di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 dalam Akta 737. Namun, dalam keadaan darurat seperti semasa pandemik COVID-19, penginputan dan pembekalan termometer ispa merah boleh dibenarkan melalui akses khas tertakluk kepada syarat-syarat tertentu dan juga jangka masa yang terhad. Setakat ini, sebanyak 64 jenama termometer ispa merah telah didaftarkan dan menerima kebenaran untuk diimport dan dibekalkan ke Malaysia. Melalui laluan akses khas, tujuan jenama termometer ispa merah lain telah diberi kebenaran untuk tujuan sama bagi memenuhi keperluan semasa COVID-19. KKM sedar tentang terdapatnya termometer ispa merah yang tidak berdaftar atau mendapat kebenaran akses dalam pasaran. Adalah diingatkan bahawa KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan PBPP akan terus memantau situasi ini dan akan mengambil tindakan terhadap mana-mana pelanggaran undang-undang sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Akta 737. Sekiranya info ini berguna buat anda, jangan lupa untuk subscribe channel kami bagi membantu kami untuk berkembang dan terus maju dalam memberi info dan juga isu terkini. Dan jangan lupa untuk share di media sosial anda agar mereka tahu apa yang anda tahu. Teruskan bersama kami dan terus menyokong kami.